Hukum berpuasa bagi pesakit kencing manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah hukum yang ringan dan terkawal kencing manisnya. Hukumnya dia wajib berpuasa apabila gula stabil dalam badan, mengambil ubat-ubatan seperti biasa dan disarankan doktor untuk berpuasa. Hukum yang kedua adalah pesakit kencing manis yang sederhana dan boleh mendatangkan mudarat dan boleh tidak berpuasa. Yang pertama, mudah lemah dan pening. Yang kedua, risiko gula turun ataupun naik dengan mendadak. Yang ketiga, dinasihatkan doktor supaya jangan berpuasa. Makna hukumnya tidak berpuasa. Dan hukum yang seterusnya adalah penyakit kencing manis yang tidak boleh berpuasa langsung, iaitu penyakit yang kronik. Contohnya, bergantung kepada insulin. Yang kedua, risiko membahayakan nyawa apabila berpuasa. Yang ketiga, tiada harapan untuk sembuh. Maknanya hukumnya tidak wajib untuk berpuasa dan boleh menggantikan puasa. Berdasarkan kaedah fiqh yang berbunyi la darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri apabila hendak melakukan sesuatu ibadat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.